莲户庵的戏曲表演讲述了莲花庙的历史，热烈庆祝观音大士的生日。活动将在白云厅庙于2025年3月18日星期二举行。数百名华人社区成员在白云厅庙庆祝观音大士的生日，举行了供奉仪式，并通过中国戏曲表演来添加节日气氛。寺庙秘书昆城表示，这场名为莲户庵的中国戏曲表演旨在庆祝观音菩萨的诞辰，讲述了莲花庙的历史以及过去亡国的故事。所有表演者均为男性，但他们也能扮演女性角色。这次中国戏曲持续了4个小时，从仪式开始到供奉仪式结束，最后以晚餐落幕。昆城补充到，这次观音菩萨生日庆祝的意义在于祈求祝福，并希望能免受灾难的影响。Makna dari opera ini apa Pak? Opera itu adalah untuk merayakan hari ulang tahun Dewi Kuan Yin pada hari ini. Yaitu acara ritualnya pertama itu cingking. Sudah cingking itu cutling. Sudah cutling baru cok siu. Sudah cok siu baru kokun terakhir. Baik kok, untuk orang ini sendiri di Palembang ada lagi tak selain di sini kok? Di Palembang ini ada 2 partai. Partai kok. Opera ini. Opera ini. Ya, di sini bagian kain kuju. Ilham Wahyudi, PAL TV.